Untuk kali ni saya nak tunjuk kat abang untuk warna terbaru daripada Hutan King untuk kita punya kerusi, model kerusi baring kita. Ini adalah untuk color yang terbaru daripada Hutan King tau, iaitu untuk color kakis. Tapi untuk color kakis ni kita keluarkan untuk yang ada netting pada bahagian tengah. Jangan risau, untuk kerusi ni dia masih boleh support sehingga 120 kg. Tak kisahlah Kak Abang beli warna apa pun, untuk kerusi lazy stool ni Kak Abang akan dapat sekali dengan bantal kepala tau. Untuk kerusi ni Kak Abang boleh jadikan dia sebagai muk kerusi ataupun muk katil. Untuk cara baringkan, Kak Abang just turunkan dia punya bahagian armrest dan baringkan sahaja bahagian dia punya kepala. Dan untuk kerusi baring daripada Hutan King ni juga, Kak Abang boleh buka untuk bahagian kaki dia, cabut dan simpan saja pada bahagian belakang kerusi. Ini adalah kerusi baring daripada Hutan King. Keadaan bila kita dah cabut untuk bahagian leg rest. Ini pula keadaan bila Kak Abang terima kerusi baring daripada Hutan King. Kerusi ni dia boleh support sehingga 120 kg. Jadi kalau kata Kak Abang berminat nak dapatkan kerusi ni daripada Hutan King, boleh masuk dan adalah untuk harga yang lebih murah. Okey, kita jumpa lagi untuk the next video. Bye.